Apa tu? Atau buat apa? Silat tu. Apa tiga? Lembang. Lepas tu penting masuk betul-betul daun. Daun tak pandai ni. Lepas tu kau masuk ada yang masuk kat tempat sini. Sama tu boleh tu tengah lah. Keluar dari isi daun tu betul-betul. Isi rumah tengah. Rumah tengah. Koyo semua. Nampak caranya pertama kita potong dulu. Tengok dia punya panjang berapa. Ini daun lere ya. Dan kita potong. Adik, no. Hey. Ya, selamat ke guys. Hari ini kita masak lemang. Masak apa ni? Lemang daun leret. Tak banyak hari ini kita masak kira-kira 16 lemang. Dapat sebatang lemang. Makan sedikit. Okey lah. Bau, disil. Ini tak disil, ini minyak masak. Pada api tu kita elak supaya tak lemang dia tak hangus nanti keras nanti. Punya cuaca nak hujan. Tapi sebaik ada kemah ni. Kalau tak ada kemah ni masak dia. Aku tak nak pegang sampah. Kau letak. Letak sampah. Buat sampah. Tong sampah jauh kat belakang. Tu sampah. Tu hujung tu sampah. Tu sana. Okey, sementara tu kita tengok supaya api tidak terlalu tinggi. Sedang-sedang je okey. Tak tahu dah penat gila. Setiap tahun kalau dah buat kan. Takkan buat dah, tak nak buat dah. Penat kan? Tapi bila dah dalam bulan kebun tu, jom buat. Dia macam lupa kejap penatan dulu tu. Dan sekarang ni tengah macam menyesal lah penat. Yelah, tengah proses. Sampai dah bunyi. Nampaknya dia dah bunyi. Okey. Tak tahu masak, semua ni dia akan stop. Lepas tu santan semua tu yang atas tu memang kering kan. Tapi orang akan ingat bila atas masak, sebenarnya bawah tak masak lagi. Itu yang susah tu. Lepas tu cara dia lain tu cucuk pakai tu.
Kalau kita tak cucuk lah. dah susah nak lepas kan. Mana dah masak tu? Mana masak Kalau kita macam cucuk, mula senang. Tapi kita tengok tangkai tu macam tak rasa sampai dasar pun. Bawah tak masak. Sebab kalau macam yang pulut yang tak masak dia tu, dia nak tolak tu susah lah. Bukan. Maksudnya nak tolak lah. Ya, yelah. Kalau pun tolak ni tak berat sekadar kau bawa. Abah yang pelik dia naik motor tangan sebelah dia boleh pegang. Gila berat. Pelik kan? Aku dah pernah cuba, memang nak tergolik motor tu. Abang kau selalu Nampaknya hari ni kita operasi membuat lemak. Hantar santan.